Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rosila Hassan, Timbalan Pengarah Akademik UKM Sesmat. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Aini Aman, Timbalan Pengarah Perniagaan Sosial UKM Sesmat. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nurgaini Muhammad Tawil, Penyelaras kursus CMIE 1012 Asas Keusahawanan dan Inovasi. Yang berbahagia para dekan-dekan fakulti yang hadir pada petang ini, yang dihormati para panel jemputan, para penyelaras kursus CMIE 1012 di peringkat fakulti, para pensyarah kursus CMIE 1012, and of course yang diraikan para pelajar tahun 1 UKM. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Hafizuddin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasra wal fawza lis-salikin subulal hidayati wa qada bizillah wal hawani 'ala man hadi 'an tariqil haqqi ila al-ghiwayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan rasa kesyukuran kami kerana dengan limpah dan kurnia-Mu ya Allah, dapat kami sekali lagi berkumpul pada hari yang bersejarah ini sempena majlis kuliah umum kedua transisi keusahawanan ke arah masyarakat. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu supaya Engkau berkatilah majlis kami. Engkau lindungilah kami dari segala malapetaka dan musibah yang mendatang. Engkau kurniakanlah kepada kami jiwa yang mantap, iman yang teguh, khususnya dalam kalangan kami warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya Allah, peliharalah kami dari terlibat dalam apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah kami, keluarga kami, agama kami, masyarakat kami, universiti kami dan negara kami ya Allah. Allahumma ya Hamidu ya Majid. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang bijaksana, berwibawa dan berkemampuan untuk membantu melahirkan masyarakat yang bersatu padu, saling bekerjasama dalam menjalankan kerja-kerja harian kami. Tingkatkanlah kami dengan kemahiran dan penguasaan dalam bidang pekerjaan yang bakal diceburi supaya hasil kerja kami mencapai tahap kualiti yang diterima di peringkat universiti, negara maupun antarabangsa. Allahumma hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kami memohon kepada-Mu ya Allah supaya majlis kami pada kali ini akan dapat melahirkan bakal pemimpin belia yang beramanah, bertanggungjawab dan menjuruskan masyarakat ke arah masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Agung, Maha Bijaksana, Pencipta sekalian alam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina min qurrati a'yun waj'alna minal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan semoga dengan bacaan doa tadi, majlis kita lebih diberkati. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rosila Hassan, Timbalan Pengarah UKM Sesmat ke Kuliah Umum 2, Transisi Usahawan ke Arah Masyarakat, bersama seluruh warga Universiti Kebangsaan Malaysia, khususnya kepada para pelajar tahun 1 yang sedang mengambil kursus CMIE 1012 Asas Keusahawanan dan Inovasi bagi semester 2 sesi 2013 dan 2014. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di dalam dewan pada petang ini. It is not easy to gather all of you together, in this particular big hall, but indeed all of you once again meet the whole of first year to listen to the kuliah umum. Alright?
Jadi untuk makluman para hadirin sekalian, tujuan utama kursus CMIE 1012 ini diperkenalkan kepada pelajar tahun 1 adalah untuk memberikan ilmu asas keusahawanan serta menimbulkan minat bagi menceburkan diri dalam bidang keusahawanan sebagai salah satu pilihan kerjaya yang boleh menjana pendapatan. Konsep dan teori keusahawanan yang didedahkan di dalam bilik pembelajaran seperti pembinaan pasukan, ilmu pengurusan, pemasaran, operasi dan kewangan serta pembentangan lisan merupakan sebahagian daripada kemahiran insaniah yang diperlukan oleh para pelajar bagi melengkapkan diri mereka untuk menjadi bakal graduan UKM yang berdaya saing di luar sana nanti. Diharapkan kuliah umum yang akan diberikan oleh para panel pada petang ini dapat memberi semangat kepada para pelajar untuk melaksanakan atau menjadi seorang usahawan yang berjaya. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, kita memasuki acara seterusnya iaitu kuliah umum. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Ibrahim Muhammad, pensyarah daripada Fakulti Teknologi Sains Maklumat yang juga merupakan moderator kuliah umum 2 kita pada petang ini bagi meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya kenal sampai sini aja. Fakulti saya. Tapi melopong banyak kan. Ni fakulti sepatut penuh. Dia pensyarah dia yang jadi moderator ini. Okey, pada yang saya kasihi, yang berbahagia kawan saya juga tadi, Profesor Madya Dr. Yazrina. Terima kasih kerana memperkenalkan saya sebagai moderator ini. Yang berbahagia 2 orang yang depan ni kan, kena kenal kan. Yang ni orang kuat SIMI 1012. Dr. Prof. Madya Dr. Rosilah dan Prof. Madya Dr. Norgaini. Dua-dua merah dan hitam. Saya tak nak pakai, malu saya pakai merah dan hitam. Jadi saya tukarlah biru. Jadi yang lain saya nampak ada pensyarah kita daripada SESMED. Dan ada 4 orang. Kalau masing-masing nampak 4 orang di hadapan dibawa oleh Haji Saiful Nang sebagai insya-Allah bakal usahawan. Insya-Allah kita doakan bakal usahawan. Boleh bangun adik-adik? Boleh bangun? Ni kakak-kakak, abang-abang atau makcik-makcik boleh? Nak tengok? Okey, 4 orang. Kita doakan beliau 4 orang ni jadi usahawan. Okey, duduk. Itu tepukan tu macam doa juga lah. Lagi kuat tepukan, lagi kuat doanya. InsyaAllah. Okey, pada hari ini saya diminta untuk menjalankan satu kuliah umum sebagai orang tengah. Moderator ni orang tengah lah orang tengah kepada 2 ahli panel yang cukup dalam dunia bisnes ni cukup terkenal lah. Tapi bagi pelajar saya tak pasti macam mana. Bagi pelajar mungkin dia kenal yang salah seorang lagi tu. Yang nombor 2, pasal yang nombor 2 ni banyak di Facebook. Yang pertama saya kenal pun melalui Facebook, tapi beliau lebih glamour di bidangnya sendiri. Okey, tanpa melengah masa saya nak memperkenalkan penceramah yang pertama. Boleh saya tengok slide pertama? Okey. Yang pertama ni saya kena tengok dulu dekat bawah ni. Datuknya di atas, datinnya di bawah. Adanya datin di sini. Saya tak nak bagi tahu di mana Jadi lahir tahun 1955, masih lagi handsome. Kita tukar, sepatut moderator perempuan. Nasib baik saya ganti Kalau moderator perempuan, datinnya takut naik atas. Suruh datuk jangan bercakap apa-apa. Tak apa datin? Tak apa Adalah di situ. Okey, beliau adalah pakar dalam bidang marine. Bila saya baca sinopsisnya, saya agak teruja dengan salah satu yang nombor 3 di bawah. Beliau belajar di Liverpool John Moores University. Universiti saya pada satu masa dulu. Jadi saya rasa seronok hari ini jumpa super senior Datuk
Kapten Haji Jaafar Lamri. Dipersilakan. Okey, tepukan gemuruh. Masa bincang tu kita panggil Datuk J. Datuk J dan yang memperkenalkan Datin N. Bila nak panggil tu boleh panggil Datuk J. Saya panggil Dr. I pun tak apalah kan. Kita sekarang ni suka singkatan. Okey, Datuk Jaafar. Bidangnya ialah marine. Syarikat-syarikat yang beliau kendalikan, CEO, chairman, base dia marine. Shipping, oil, kan? Kebanyakan tu, dia panggil apa? Emas hitam, kan? Betul? Betul kan? Betul ke tidak? Ni petang bahaya ni. Saya dapat kuliah pun awal pagi dan lewat petang. Kuliah umum pun dapat pukul 2 lebih 3, waktu-waktu sesuai untuk tidur. Tapi saya yakin yang ada di sini semangat. Betul? Farmasi dan kesihatan. Sini. Bukan di sana. Sana apa? Farmasi. Mana farmasi? Farmasi tak ada. Angkat tangan. Tak ada. Pergigian. Okey. FTSM tak nak Jangan. Tak ramai. Tak nak. FKB ada. Boleh saya nampak FKB? Okey, ni Dr. Nurgaini, orang-orang dia ni. Saya, Dr. Sheila dan Dr. Yazrina, FTSM. Okey, FTSM angkat tangan. Tepuk tu, kuat-kuat, semangat. Bagi semangat kepada Datuk J. Okey, di samping ada bisnes, Datuk Jaafar juga terlibat dalam kerja-kerja sosial. Antaranya kalau saya tengok yang sebelum ni saya kenal dengan datinnya. Kerja-kerja sosial untuk wanita. Tapi Datuk Jaafar tidak kurang lebih hebatnya. Tidak kurang lebih hebatnya dalam kerja-kerja sosial. Kita tengok depan di atas ni. Kalau boleh yang di kerja sosial. Beliau terlibat dalam beberapa pertubuhan sosial. Dan antaranya di Bangi sendiri. Okey, itu sedikit latar belakang berkenaan dengan Datuk Jaafar. Saya nak memperkenalkan yang penceramah kedua. Penceramah kedua kita ni agak popular. Agak popular di laman Facebook. Dia kalau yang remaja-remaja ni, pelajar kita, dia suka yang apa? Remaja juga kan. Tapi yang ni lebih sikit pada remaja. Berusia muda sedikit daripada saya. Saya pun muda lagi kan. Betul? FTSM, saya muda ke? Dia kena kata muda tu. Muda ke tak? Okey, muda. Okey, saudara Saiful Nang ialah bidangnya ialah di bidang fotografi. Dan beliau sebelum ini pernah menjadi ahli akademik di salah sebuah universiti di Malaysia sekejap saja. Disebabkan mungkin kita boleh tanyalah, kalau rasa tak puas hati kita tanya nanti. Beliau rasa dia perlukan satu dalam bidang industri yang dia perlu letak jawatan di bidang akademik dan dia masuk ke bidang industri. Dan di bidang industri beliau banyak terlibat dengan aktiviti fotografi yang kreatif. Ni saya pandangan saya lah. Tak tahu silap, mungkin penceramah kena betulkan. Daripada pemerhatian saya, beliau ni banyak menjadi ahli-ahli fotografi yang terkenal seperti di Brunei. Ni beliau. Ni kenal ya? Yang daripada belakang FSSK mana? Susah sebut. FSSK ada? Okey, angkat tangan. Okey, kenal tak? Ni bidang sama betul? Okey, tak sama. Siapa yang kenal? Dia ni angkat macam ni. Dia ahli usahawan, dia kena angkat terus. Jangan sikit-sikit kan. Okey, beliau terlibat di banyak tempat Dia sebelum dia glamour akhir-akhir ni, sebelum ni glamour juga kan. Beliau banyak di bidang-bidang di tempat-tempat seperti di Brunei. Beliau juga terlibat sebagai fotografer di Malaysia sendiri
yang agak popular di Kelantan, dan beliau sendiri banyak mengeluarkan gambar-gambar yang kreatif. Okey, saya memperkenalkan Haji Saiful Nang. Dipersilakan. Okey, keluar pun nak ambil gambar kan. Itu tagline tu. Okey, angkat tangan. Mana tahu masuk Facebook kan? Okey, terima kasih kepada kedua penceramah kita. Jadi, saya mohon boleh saya duduk? Boleh Okey, di sebelah saya ada dua yang kita nanti-nantikan pada hari ini. Jadi, Datuk Jaafar dan saya panggil Haji boleh? Haji Saiful Nang. Ke nak panggil nama lain? Abang ke? Saya tak nampak hajahnya, jadi boleh panggil mana. Jadi dia datang bawa 4 orang anak-anak kecil daripada pusat rumah pengasih. Jadi yang tadi yang 4 orang. Jadi saya mulakanlah, saya mula dengan apa? Sesi kita pada hari ini, kita berikan 30 minit kepada setiap penceramah. Pelajar boleh masa mendengar tu mula merangka apa soalan yang hendak ditanya. Okey, 30 minit pada Datuk Jaafar, selepas tu 30 minit pada Encik Saiful Nang, dan selepas tu mungkin sama ada saya ataupun kalau tak ada soalan saya mungkin lontarkan kepada para audien, para pelajar yang ada ini. Okey, jadi saya mulakan pada hari ini dengan menjemput Datuk Jaafar untuk memberikan 30 minit ceramah beliau dalam bidang. Hari ini kita menjemput melahirkan usahawan cemerlang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Dr. Ibrahim. Terima kasih pada SESMED yang menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi sedikit perjalanan. Perjalanan my journey from student like you menjadi pekerja dan kemudian usahawan. Dan kita harap dengan perkongsian ni boleh nanti awak semua memikirkan sama ada bagaimana cara nak menjadi usahawan. Slide tu ke atas sana. Okey. Jadi saya buat perkongsian ini secara santai. We call it storytelling and then leadership journey. Ini adalah cara yang dilakukan oleh company-company Fortune 500 lah, macam Shell, Exxon, Petronas kan. Jadi kita buat secara santai. Jadi I hope saya akan capture 40 tahun journey saya sampai ke hari ini dalam masa setengah jam, dan harap-harap dalam masa saya sharing ini awak dapat tangkap bagaimana untuk mencapai apa yang saya capai, mungkin separuh daripada masa yang saya capai. Itu kita punya objektif lah. Jadi, okay, next. Okay, ini kampung saya. Kampung saya Mersing. Saya daripada kampung di Johor, nama Mersing. Jadi saya macam awak semua lah, daripada kampung kecil, small town. Small town yang kalau kat Johor pun remote lah. Dan next. Dan saya dulu pun macam awak juga. Masa zaman universiti, ni rupa saya. Kami dihantar ke UK untuk melanjutkan pelajaran. Ini semua kawan-kawan saya lah. Yang sekarang semua boleh katakan saya kira 70% dah jadi orang berjaya lah. Alhamdulillah. Okay, next. Okay. Macam yang saya kata tadi, saya bersekolah di Mersing, sekolah rendah, sekolah menengah, dan lepas itu terus ke luar negara. Sebab apa? Sekolah saya sekolah kecil, di sekolah menengah Seri Mersing. Masa saya tu zaman pertama kali diadakan science stream di sekolah tu. Jadi kita ni yang skor straight A ni, kita pergilah overseas. Dan saya juga melanjutkan pelajaran di Liverpool, di Riversdale College of Technology, John Moore,
dan kemudian saya akhirkan saya punya pelajaran di Royal Melbourne Institute of Technology di Australia. Dan saya punya bidang pengurusan, pengepakaran saya adalah perkapalan. Jadi saya dilesenkan ataupun boleh membawa kapal di merata dunia dan berapa saiz, apa jenis kapal pun tak. Itu kepakaran saya. Okay, next. Jadi hidup saya ni ada 3 alam. Satu daripada zaman di laut, masa zaman pelajaran saya dalam bahagian maritim, kami 10 tahun untuk akhirkan kursus profesional kami. 5 tahun di laut dan 4 tahun di darat. 1 tahun bercuti. Itu masa untuk kami mendapat Master Mariner. Jadi masa itu pun kurang orang-orang Melayu ataupun orang tempatan. Jadi kita pergi ke UK. Tapi sekarang dah ada di di Melaka, Alam, Akademi Laut Malaysia. Jadi kami menjadi examiner untuk anak-anak muda di sana. Dan saya awal-awal dulu sebenarnya Malaysia belum kena globalization, kita orang dah pergi global dah sebenarnya. Kita dah travel around the world, dah tengok semerata dunia melalui kerjaya kita. Dia punya seronoknya, kita dulu masa ni saya ambil kursus ni, saya ingat saya malah belajar sebenarnya. Saya ingat I will travel the world and stop studying, but actually you must be joking. Whatever course yang you ambil, you akan belajar sampai mati, I will tell you. So you enjoy what you're doing now kan, you are the right place, university, enjoy it. Okay, next. Ini anak-anak muda, anak-anak muda yang mengambil bidang perkapalan. Termasuk perempuan, kalau tengok situ ada perempuan juga. Ini adalah kadet-kadet di alam. Jadi bila dia masuk tahun pertama, beginilah rupa dia. Next. Dan 10 tahun selepas tu, gitulah rupa dia. Mereka akan menjadi sama ada kapten kapal ataupun jurutera pertama kapal, jurutera elektronik dan sebagainya. So ini okey, selepas saya berkhidmat di bidang perkapalan dan belajar semua, saya buat national service lah sebab saya ditaja oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Kita walau apa pun kita buat, kita kena balas budi jasa. Kerajaan tak ajar saya, taja saya bekerja dengan Jabatan Laut Malaysia. Saya bekerja lebih kurang 5 tahun dalam Jabatan Laut Malaysia, macam-macam position lah yang saya buat. Tapi yang penting saya nak cakap dengan awak semua, kita bila jadi student, kita kena jadi student yang terbaik. Terbaik itu bukan maknanya for flat ataupun for berdiri kan. Maknanya buat terbaik dalam kita punya pelajaran. And a balance scorecard. Maknanya jangan kita kalau dapat for flat, lepas tu tak tegur dengan orang pun tak guna juga. You must have a balance scorecard. And you must have a life. You must enjoy your life. Masa student life sekarang ni, kena enjoy. Sebab saya pun masa saya student, saya tunjuk tadi gambar kan. We are having a good time. Because that is life, you know. So begitu juga bila saya kerja dengan Jabatan Laut, saya sentiasa, the ingredient for you all to success is actually one thing, satu saja. Whatever you do, you must give your best. Boleh? Macam saya cakap tadi, best tu bukan maknanya 4 flat. 3.5 pun dah okey lah. Tapi yang lain kena aktif lah. Saya bukan 4 flat punya student kan. I'm not a 4 flat student, but I categorize myself as orang biasa yang luar biasa. Jadi saya hendak awak semua pun jadi macam tu. Ini kerja-kerja yang saya buat di Jabatan Laut. What have I done for Jabatan Laut? Apa yang kita buat, kita kena ada milestone. Something that can remember us. Macam Jabatan Laut, saya bertanggungjawab menubuhkan Pusat Menyalaras Maritim Negeri Malaysia. Saya yang tubuhkan. Jadi selepas tu tak ada orang boleh claim. I established the Search and Rescue for Maritime. Sebab tu kita tengok gambar mula-mula tadi yang panggil saya untuk interview pasal MH370 kerana kapal terbang tu jatuh di laut. Jadi kepakaran di laut saya punya bahagian. So whatever you do, you must do the best. Nothing but the best. Dan juga macam Strait of Malacca tu kita ada radar surveillance tu. So itu saya dan kawan-kawan saya yang mengideakan, yang mewujudkan sistem radar di Selat Melaka dan juga sekarang di Sabah Sarawak.
Jadi bila kita masuk satu kerjaya, kita pegang satu jawatan, kita diberi satu tanggungjawab, we do something which is worth remember. People worth remember you and they will never forget you because you innovate. Kita innovate. Itu yang penting. Okay, next. Ini kawan-kawan saya yang berjaya di bidang maritim. So lepas kerja kuat dekat laut, dekat apa semua, kita di darat, we manage the industry, we stir the industry, we drive the industry. That's what we do. Okay, next. Okay. Bila saya 5 tahun di Jabatan Laut, as a young man, kita ni tak boleh. Bila kita 5 tahun, kita ingat kita dah tahu semua. So I move on. Saya join Petronas. Kenapa? Kerana saya nak satu ilmu yang baru. Pada saya bahagian maritim, saya dah cover dah, cukup. So saya move on, I keep learning, I join Petronas. Dan bila saya join Petronas, saya join bukan sebagai pengarah ke apa, saya start all over again, daripada bawah. Daripada bawah, saya start all over again, sampai I climb. I'm supposed to stay 5 years in Petronas, tapi end up I stay there 20 years. Kenapa? Sebab Petronas is the best company in Malaysia. Is the only company yang di dalam Fortune 500. So you must always go for the best. I said if I want to work for a company, I must work for the best company. Okay, next. Ini kerja amal saya. Saya menjadi Presiden Institut Kelautan Malaysia. Itu Badan Profesional Maritim. ESCO member saya ingat 15 tahun lah. Presiden 7 tahun. Ini kerja amal, maknanya nobody pay me anything, saya bagi kerja saya amal. Dan kita ni manusia, kalau tidak beramal, tak ada maknanya sebenarnya. No matter what you hold, what qualification you are, how clever you are, kalau you tak beramal, you tak ada maknanya sebenarnya. So we must be somebody that also contribute to other people, to the society. And that I give. Okay, next. Jadi bila ni datang ke bahagian usahawan, macam mana pula saya? I'm a technocrat, I'm a technocrat I call myself. Tapi macam mana saya boleh jadi businessman? Bila saya dalam Petronas, saya dibagi satu position yang lain daripada bahagian teknikal, iaitu sebagai corporate planner. Corporate planner ni kira macam business planning lah. Jadi sebenarnya inilah yang membuka mata saya untuk menjadi businessman. Bila saya belajar corporate planning and business planning, then I say, I must do business. Because this is the best thing, sebenarnya yang terbaik untuk kita. If you want to be really successful, you must be a businessman or businesswoman. Kalau you nak biasa-biasa je, tak apalah, you kerja lah, kan, you know? Tapi kalau boleh, sebab apa? You all yang kat sini sebenarnya, you are just the 1% of the people who yang lucky dapat masuk UKM ni. Daripada 500,000 orang tu, pilih UKM ni 100% je. So all of you semua sini sebenarnya orang cerdik pandai. Orang tak pandai tak masuk UKM dah. Betul tak? Kalau yang tak pandai, dia tak ada kat sini. So there is no reason nak kata tak boleh buat tu, tak ada reason. Sama ada awak hendak ataupun tidak hendak. Itu saja. Dan melalui pengalaman saya semua, apa yang saya lalui masa saya sailing, masa saya kerja di Jabatan Laut, di Petronas, saya gunakan all kepakaran ni untuk start saya punya business. So I am using my expertise to do business. So my capital outlay is very small. So ada orang kata you need to have a lot of money to buat business. Sebenarnya tidak payah. Kita mesti cerdik, pandai, inovatif dan berkemahuan. Dan kita boleh menjadi orang berjaya. Semua kat sini boleh jadi orang berjaya. Tak kira apa bidang. Saya dilatih bukan sebagai usahawan, saya dilatih sebagai kapten kapal. Kenapa saya sekarang ni jadi usahawan? Kan? Jadi tanya diri masing-masing. Next. Ini ada persatuan-persatuan yang saya terlibat, saya cakap tadi lah kan. Macam-macam kerja. Kita hidup ni biar balance scorecard lah. Kita ada kerjaya kita, kita ada kerja kemasyarakatan kita ada tanggungjawab dengan keluarga. Macam awak ni, ibu bapa hantar ke sini untuk belajar, ada tanggungjawab lagi dengan ibu bapa yang menghantar kita di sini. Ada tu.
Jadi adalah tanggungjawab awak semua kat sini untuk menjadi orang yang berjaya. Itu yang harapan ibu bapa. Dan kalau itu juga kita tak boleh buat, maknanya kita ni it's a sad story lah. It's a sad story. Okay, next. Okay. Kita kalau nak berjaya, we must hang around, kita mesti bercampur dengan orang berjaya. Jadi saya cakap pada diri saya, I must also get in touch with all these people. So Tun adalah saya punya idol. Sultan Selangor is a smart king to me. You know, so in order for me to berdekat dengan dia orang bukan susah sebenarnya. Kita mahu dengan tak mahu. Kita berjaya, kita cemerlang, semua orang tak jadi kawan kita. Tak kira dia sultan ke, dia PM ke. Tapi kalau kita tak berjaya, nobody, kawan sendiri pun kadang-kadang tak ada. So you choose what you want to be. Okay, next. Next. Kapal itu saya punya bread and butter. Next. Dia yang penting dalam hidup ni 3 je. You need knowledge. Ini yang awak dapat di universiti ni. Sekarang ni tengah belajar semua, dapat knowledge in whatever bidang yang you buat. And then you have the skill. Skill tu is macam industrial training lah. Buat industrial training and all that. Dan yang ketiganya experience. Experience selalunya bila bekerja baru dapat. Okay? Dalam hidup, kita kena ada mission, vision and objective. Jangan kata, saya ni student sekarang ni, tak payahlah. Ini mission, vision ni apa ni. Tapi dalam hidup sebenarnya, awak hari ni kena ada plan untuk 5 tahun akan datang. Dan 10 tahun akan datang. Apa awak nak jadi? Okay? Jadi kena knowledge, skill and experience. Kalau awak tengok journey saya tadi 20 tahun saya mendapatkan knowledge, skill and experience. Saya pergi ke universiti dapatkan knowledge. Saya bekerja mendapatkan skill. Dan bila dah bekerja lama saya dapat experience. Barulah saya jadi usahawan. Umur saya 40 tahun baru saya start business. Itu pun dikejutkan sebab dia jadikan saya planning manager. Kalau tidak mungkin saya straight je. You know? Tetapi dekat UKM sekarang ni, awak telah didedahkan dengan keusahawanan dekat universiti sekarang ni. Sekarang ni program ni adalah program mengisi keusahawanan yang mana zaman saya tak ada. Jadi ambil kesempatan ini macam saya cakap tadi, supaya di dalam minda awak berfikir, saya kalau berhenti kerja nanti atau berstudy nanti, bukan saya nak bekerja saja, mungkin saya jadi usahawan. Dan usahawan yang berjaya. The earlier you start, the faster you get successful. Bila saya start business, alhamdulillah, bisnes yang saya beli mula-mula tu kawan saya bukan kerja lagi, dia kerja dengan company kawan saya kerja engineer. He's an engineer, I'm a technical people. So dia jadi manager. Dia kata, kawan kita ni nak jual company ni, kata 70% stake is $100,000. Tapi I tak berani lah seorang-seorang, kata dia. I engineer tak berani, kata dia. Tapi kalau you pay up dengan ni, I don't mind, kata dia. So saya kata boleh lah, tapi saya bukan ada masa, saya bekerja lagi. So I put 30,000 of my money. 3 of us, we bought 70% of the company. Walaupun PNL masa tu kata semua tak untung. The company is 10 years. Saya tengok PNL tak dulu, tapi saya tahu dia tipu kan. Sebab saya I do corporate planning, so I know these people is lying. So we bought the 70%, and 3 years after that we made $1 million. Okay? 3 tahun kita boleh jadi millionaire kalau betul-betul. Itu cuma dengan usahawan saja. Kalau bekerja dengan orang, mungkin sampai pension pun tak dapat jadi millionaire. Dan daripada company yang tadi ni kita beli, I bought the CME actually, yang company saya flagship tu. I bought the company when he was actually at a loss, $500,000. So saya beli company tu RM1 saja. $1. Why? Sebab we know the business, so we are not worried. I know I have a good business model. So I bought the company, and alhamdulillah, within 1 year we pay up that $500,000. Lepas tu kita buat duit lagi. Okay? Macam mana? Ada berani ke nak jadi usahawan? Macam tak berani. Cuba, berani ke? Jadi saya minta lah pada awak semua ni, semua orang muda. If I have the opportunity to turn back my life,
I would have started to become businessman earlier. Tapi it's not too late. At 40, Nabi dapat wahyu umur 40 kan, you know. So 45 I'm already millionaire, apa nak lagi kan, you know. Tapi bila dah jadi millionaire, kita mesti ada objektif. Bila kita successful, next. Awak ni nak jadi berjaya, nak jadi kaya, kenapa? Apa nak tunjuk dengan orang sebelah ke? Nak action dengan apa ke? And all that. You must get the objective right. To become business people, successful people, you must have the objective right. Yang penting, bila kita berjaya, barulah kita boleh bantu orang lain. Kita boleh bantu mak bapak kita, adik-adik kita, keluarga kita, jiran kita, rumah-rumah amal. Kalau dulu saya makan gaji, saya cuma boleh bagi apa yang lebih sikit je daripada gaji saya. Sebab lain semua nak tanggung anak-anak saya kan, you know. Tapi bila saya jadi usahawan, saya alhamdulillah Tuhan bagi rezeki lebih, saya boleh bagi lebih. Dalam Islam, 90% daripada rezeki itu adalah daripada perusahaan. Jadi kalau nak ikut sunnah Nabi, you can start now. Kan tak? Siapa tak nak ikut sunnah Nabi kan? Tak nak ikut macam Siti Khadijah, semua orang nak kan, okay. You know? Next. Okay, yang penting sekarang, saya dah bagi jalan, saya dah tunjuk, it's a very simple. Tentang dia punya academic content, saya ingat, punya lecturer semua ni lagi pandai pada saya, dia dah ajar dah semua. Dia dah ajar to you about strategic planning, business planning, financial planning, everything I think they can teach you lah. I don't need to teach you. But I'm telling you that you must start now. Supaya you boleh jadi macam Steve Jobs. Boleh jadi macam, siapa lagi? Siapa lagi yang dekat universiti jadi orang kaya? Dekat US, Silicon Valley. Mike apa? Mike Zuckerberg kan? You all semua orang Twitter, orang Facebook, orang apa ni, WhatsApp, do you know who invent this thing? They are all young people like you. Jadi saya minta adik-adik saya, anak-anak saya semua ni ambil peluang. Ambil peluang, take the challenge. Kalau saya lakukan dalam masa 20 tahun, saya hendak awak lakukan separuh daripada apa yang saya lakukan. Dan boleh. Saya buktikan, saya daripada orang kampung kecil Mersing, daripada sekolah biasa, bukan pun pandai sangat pergi luar negara, tapi I believe in one thing, whatever that I do, I must do it to the best of my ability. Fikir balik. You ask yourself, tanya pada diri sendiri, apa saya nak jadi sebenarnya? I want to graduate, zaman saya boleh lah, kalau graduate kerja tunggu je, zaman sekarang belum tentu lagi. So you have to be better than other university punya student. Okay? You must be better. And you can do it. Dalam Islam dia cakap, you tomorrow must be better than today. Continuous improvement. Tak payah nak baca management book daripada London ke daripada mereka. Baca kitab Al-Quran dengan hadis pun dah ada dalam tu. It's all there. Tapi masalahnya kita, kadang-kadang kita ni terlebih-lebihkan orang lain daripada diri sendiri. Padahal semua dah ada depan mata. So it is about whether you want or you don't want. Jadi, kata orang tepuk dada tanya selera. Dia punya gist is very simple. You must have the skill, you must have the knowledge, the skill and the experience. And you must build that skill and experience while you are in UKM, now that you are given the platform through SESMAD. Ambil opportunity ini. Tak kira lah you bidang kedoktoran ke, you bidang accounting ke, you bidang optometris ke, you bidang sejarah ke. Salah seorang daripada pengurus kanan di pejabat saya, dia bidang sejarah daripada UKM. Masa dia masuk join CME, satu apa harah pun dia tak tahu pasal maritim. Tapi sekarang ni, he's managing my office. She's managing my project. Dia budak sejarah. Tapi dia berkehendak menjadi orang yang cermelang. Saya harap begitu juga awak semua, supaya kita, you spend your time here kan, satu petang di sini ni, make it useful, you know. When you come back or you go out from this room, biar ada objektif. Jangan kita masuk kosong, keluar pun kosong.
So you balik ni, you tanya, what you want to be? You must be rich. Rich tu bukan duit saja. You must be rich in ideas, you must be rich in knowledge. You have a rich friend around you, a friend who support you. You must be rich in ideas and you must be rich in giving. Sebelum saya end ni, satu benda lah saya nak minta. Nak jadi Om Jaya sebenarnya senang. Amat senang. Dan pilihan adalah pada awak diri sendiri. Saya dah prove that in this Fortune 500 punya company, we share our own journey. Kita bukan reka-reka. Apa yang saya lalui, saya share dengan awak. Ini kisah benar. Selalunya saya tak share benda ni pada orang. Sebab apa? It's a personal journey. Tapi sebab ini universiti, isteri saya pun kerja sini, saya kena share lah. It's no problem. But usually I don't share. Apa yang saya nak katakan di sini, there is 3 important things. Remember it. The knowledge you are here, get the best knowledge here. Build your skill, be good at it, and have a reputable experience. Then you be the best man. Nobody can take away from you. Bila awak orang yang terbaik, tidak ada siapa akan boleh ambil pada awak. Tapi kalau awak orang kamsi-kamsa, ataupun kalau dalam kerja ni kaki jack lah, tak ada maknanya. Dapat position besar apa pun tak ada maknanya. Because you will not be happy. So you must be good in whatever you're doing. And remember, satu, if you nak berjaya, mudah saja. Start giving. Jangan tunggu saya dah graduate nanti baru saya bagi. No. Now. Kalau you ada RM10, you boleh bagi 20 sen. Kalau you ada RM100, you boleh bagi RM1. You start giving now. Start giving. Memberi. If you want to be successful, you must give. You must give. And jangan tunggu nak graduate dah kerja nanti. Mak nanti dah dapat kerja nanti saya bagilah mak. No. You dapat duit scholarship, bagi sikit pada mak. Bukan apa? Hendak keberkatan. Keberkatan bukan untuk mak you, actually it's for you. So that you can be successful. And that is the very important thing. Ramai sekarang orang yang berpelajaran, berjaya, tetapi hidupnya tidak sampai ke mana-mana. Sebab apa? Dia tidak ada yang tadi last component tu. You must have a soul in your life. And you must keep giving. If you don't give, you are a meaningless people. Dalam Islam, simple je cakap. Religion lain pun sama. Kalau kita tidak membawa manfaat pada orang lain, sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. You just passing through and come the day you will die and that's it. Jadi, because you are young, I see myself in 1994 in fact, 1974. Macam you all ni kan, At that time, I don't have this kind of motivation. Cakap memang tak ada lah. Tapi now, you are given this opportunity, By me and after this, my friend, will share with you. Take this opportunity. Take this challenge. Okay? Take this challenge. You 3,000 of you out here, you take the challenge that you are actually just 1% of the people that are entitled to go into the public university like this. Be a successful people. Then your life will be meaningful. Thank you very much. Okay, saya kena berdiri ya. Panas duduk bawah. Saya biasa berdiri bila bercakap. Okay, terima kasih kepada Datuk Kapten Jaafar. Saya dengar tak muat kertas. Kan? Lepas tu, tapi pelajar tak tahu lah. Dia pelajar kita zaman teknologi. Dia kalau kita mengajar depan, ni yang bestnya, guna teknologi. Saya cerita lah. Saya dah habis conteng di whiteboard, nak padam tak bagi. Dia snap gambar dulu. Kan? Dia snap gambar, baru boleh padam. Betul kan? Jadi saya bersangka baik lah bila Datuk bercakap ni, jangan snap aja apa-apa yang di screen. Okey, betul? Ataupun dia dah menulis. Okey, terima kasih pada Datuk. Sangat banyak saya tak sempat tulis. Yang kita dapat nota ni pun saya rasa luar pada apa yang dinota. Jadi yang tu kita nak. Sangat bermakna, terutama pelajar boleh bermula dari sekarang. Tapi saya nak ulas kemudian lah insyaAllah. Dan seterusnya saya menjemput Encik Saiful Nang untuk penceramah yang kedua kita. Dan juga 30 minit. Dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak rasa macam ada 2,000 orang dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya ingat cakap dengan kerusi kan. Pasal nampak depan ni ada kerusi. Kalau yang sebelah sana tu hujung tu dia kalau tengok slide tu dia macam tengok wayang row depan sekali. Tak sakit tengkuk ke? Belakang. Kalau sakit kat depan tu yang biru tu ada reserve VIP ke? Tak ada kan? Boleh tak duduk situ? Pasal saya nak main wayang saat lagi. Boleh Boleh ambil mana-mana tempat yang boleh nampak skrin lah. Kalau tak rugi tak tengok wayang. Okey, sedikit sebanyak tentang saya. Nama saya Saiful Nang. Encik Saiful Nang. Saya alihkan je. Boleh. Okey, boleh kita alih kejap. Sakit ni, ada movie. Best ni tengok movie. Tak nak tengok movie, duduk situ. Kita ada special movie daripada Encik Saiful Nang. Kalau duduk situ, takut tak nampak. Saya pun nak duduk kat depan. Saya tak pandai cerita sangat sebenarnya. Jadi saya buat dalam bentuk movie. Ada sebahagian cerita yang saya rasa lebih baik kalau saya moviekan, kerana itu juga sebahagian daripada skill dan kepakaran yang saya ada sebagai bekas lecturer komunikasi visual. Okey okey, rasanya view lebih baik ya. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan sedikit sebanyak tentang apa yang saya lakukan. Bermulanya dunia usahawan saya adalah pada umur saya 7 tahun. Mungkin orang rasa macam 7 tahun terlalu muda untuk jadi usahawan. Tetapi saya tidak memikirkan itu satu yang muda. Kerana lahir dalam keluarga orang miskin, cerita tentang alasan tidak lagi berlaku. Jadi, apa yang ada di hadapan ialah usaha. Apa yang kita mahu, kita usahakan. Umur 7 tahun, saya menggunakan bakat saya melukis untuk menjual lukisan saya. Tetapi bukan untuk pasaran-pasaran tinggi, sekadar cukup untuk buatkan homework lukisan kawan-kawan saya. Jadi mungkin di universiti bisnes ini agak laris sebenarnya. Nak cuba ke? Okey, kemudian atas desakan yang sama juga, apabila kita membesar sebagai kanak-kanak yang biasa yang ada perasaan untuk bermain dan mahukan mainan, kita memikirkan, kita mahukan apa yang orang lain dapat. Tetapi kita tiada ibu bapa sekaya mereka. Jadi apa yang saya lakukan, saya usahakan beberapa lagi perniagaan. Antaranya ialah perniagaan pada umur saya 9 tahun, antara perniagaan kanak-kanak saya yang paling laris. Apa yang saya jual ialah yang haram ada, yang halal pun ada. Nak dengar yang haram ke yang halal dahulu? Mana? Haram dulu Memang itulah lumrah, orang suka yang haram. Yang haram ialah saya jual judi tikam. Tahu yang main tikam-tikam tu? Yang ada kupon-kupon tu. Satu kupon 10 sen, 10 sen, 10 sen. Habis sampai 10-15 ringgit orang beli. Dapatlah hadiah benda kecil-kecil semua tu. Tapi itu agak laku juga masa tu. Sampailah saya dikejar oleh bapa saya sendiri, yang kemudian saya menerima ceramah. Dan kemudian saya bertukar bisnes kepada satu bisnes yang saya panggil amusement park. Saya sudah ada amusement park dan sebuah zoo pada umur 9 tahun. Saya bukan kaya, tetapi saya mahu lakukannya. Dalam zoo saya, ada haiwan-haiwan seperti biawak, cicak,
lipas, cacing kerawit pun ada. Tetapi awak kena ingat, kanak-kanak mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi dan mereka mahukan sesuatu yang lain. Dan apabila saya manipulasikan fantasi-fantasi mereka tentang haiwan, saya mampu untuk mengutip setiap lawatan ke spesimen, melihat spesimen haiwan-haiwan saya itu dengan kadar 20 sen untuk setiap orang datang tengok. Tak banyak, saya dapat satu hari dapat RM5, RM6. Kemudian saya ada korek satu terowong kerana budak-budak masa itu yang popular orang suka tengok The Adventures of Tom Sawyer. Itu satu cerita daripada barat tentang perseverance seorang kanak-kanak lelaki yang hidup susah. Lalu saya gali dengan rakan saya. Ini baru nak cerita bagaimana nak jadi usahawan ya. Bagaimana nak jadi usahawan. Ini baru intro ni, belum masuk lagi tajuk sebenarnya. Wayang pun belum tunjuk. Dia satu transisi daripada desperasi kepada sesuatu yang kita mampu untuk appreciate. Usahawan ini kalau ikutkan saya tidak belajar di universiti. Saya belajar melalui cara yang sangat susah. Mikrofon ni makin lama makin jatuh. Patut saya kena ikut sampai ke bawah. Jangan marah technician Dekta. Jadi itu serba sedikit ceritanya. Okey, terowong tadi. Terowong tadi simple. Apabila anda melihat trending, awak lihat ada keperluan. Orang suka tengok Tom Sawyer, orang suka tengok budak-budak adventure, dan awak buat satu terowong 7 kaki bawah tanah, dan awak buat satu terowong yang melintang, dan kemudian ada satu bilik yang dikatakan secret chamber. Di situ saya lakukannya dengan sudip pada mulanya, dan kemudian baru skop sampailah sedikit-sedikit setiap hari bersama kawan saya, jiran yang sama juga tak pandai bersekolah macam saya. Yang pandai-pandai sekolah dia kawan orang lain, dia yang tak pandai sekolah buat benda tu. Saya dilahirkan disleksia. Saya tak macam orang lain. Saya pandai membaca pun bukan macam awak semua. Saya pandai membaca sangat lambat. Saya ada masalah dengan alfabet, saya ada masalah dengan pengucapan, dan saya ada masalah dengan keyakinan diri pada ketika itu. Jadi kami mengasingkan diri. Ada kelab orang bodoh, ada 2 orang dalam kawasan kampung itu, dan berjiran dengan saya kelab bodoh buat terowong yang kemudian kelab-kelab pandai datang melawat dengan bayaran dengan bayaran 50 sen untuk 1 jam berada di bawah secret chamber. Saya lakukan perniagaan itu berlangsung hingga lebih kurang 10 hari sebelum orang kampung datang untuk mengarahkan saya untuk tutup kerana masalah tidak dapat CF. Seriously, dia memang bahaya. Kalau saya dah besar macam ni, saya fikir mak ni kalau tertimbus memang terus letak batu nisan je kat atas tu. Dah cukup requirement pasal 7 kaki, dah 7 kaki, dah 1 feet extra. Itu belum berakhir lagi. Okey, semasa saya, ini ceritanya pasal belanja sekolah 20 sen saja. Belanja sekolah 20 sen, dan kita dididik untuk tidak meminta daripada ibu bapa yang memang kita lihat hari-hari kita ke ladang sawit bersama dia. Kita tahu dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi mereka masih tidak mampu untuk memenuhi kehendak kita. Saya melangkah ke zaman yang seterusnya, iaitu zaman sekolah menengah. Bisnes saya berubah. Bisnes saya mula kepada bisnes. Saya bagi tahu tadi, umur 6 tahun, umur darjah 6 baru mula pandai membaca.
pada tingkatan 1 atau tingkatan 2 saya sudah mula memenangi pertandingan esei peringkat kebangsaan. Itu menjadi satu inspirasi kepada saya untuk masuk lagi pertandingan-pertandingan yang memberikan hadiah-hadiah wang. Bukan kerana kita mata duitan, tetapi kita memerlukan wang itu kerana keluarga kita memang memerlukan wang itu. Bagaimana saya mampu untuk menulis sedangkan saya baru pandai membaca dan menulis 2 tahun sebelum itu dan boleh menang peringkat kebangsaan, pertandingan esei ataupun pertandingan paling kurang pun pertandingan tu peringkat peringkat negeri lah menangnya. It's all about your history. Kerana ramai orang-orang pandai tidak mahu berkawan dengan orang-orang tertinggal. Jadi saya dibiarkan di tepian untuk memerhatikan saja apa orang pandai buat. Apabila saya mampu untuk memerhatikan setiap apa yang orang lain buat, saya mula mendapat ilham kerana tidak sama orang yang bermain bola dengan orang yang menonton bola. Bukan menonton, orang yang di tepi padang tu apa? Manager dia. Manager dia, jurulatih dia. Kan nampak kalau selalu kan, siapa yang lagi pandai? Pemain bola ke ataupun orang tepi padang? Orang tepi padang tu dia mengaturkan strategi. Oh, pergi sana, pergi sini. Pasal orang yang main bola tu dia tak nampak apa dah. Dia nampak dia kiri kanan dia je. Tapi orang kat tepi padang tu, coach dia akan nampak yang dia terpekik sejerit-jerit untuk menyusunkan strategi. Belakang daripada jurulatih itu pun orang tepi padang juga, iaitu penonton. Penonton pun pandai juga. Walaupun dia tengok TV saja, tetapi dia boleh kutuk macam-macam. Cakap player kaki bangku, player tak pandai main lah, David Moraes patut dipecat lah. Saya setuju yang tu. You never walk alone. Okey, itu sedikit sebanyak cerita daripada childhood, macam mana ia berubah transisinya. Masuk tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya mula buat bisnes lain pula. Bisnesnya ialah buat t-shirt. Kerana apa? Saya ada kemahiran melukis. Dan saya tahu, saya perhatikan ramai orang buat t-shirt kelas. Tahu kan t-shirt kelas? Okey, sebelum akhir tahun semua orang buat t-shirt ada nama kat belakang dia. Saya memainkan sentimen awak tak nak bayar, nama awak tak ada dalam tu. Jadi semua orang terpaksa bayar. Mereka bayar pada ketika itu tahun 95. Mereka hanya bayar untuk harga RM10. Dan kos untuk print t-shirt dan t-shirtnya hanya sekitar RM5, RM4 lebih je. Termasuk kalau tambang bas saya daripada depan English College sampai ke Jalan Wong Afuk di Johor Bahru dan balik semula, itu campur-campur semua tu. All in all, untuk semua kelas, termasuk kelas-kelas junior sekali, saya provoke mereka, saya dapat dalam tingkatan 5 tu saya berjaya raise fund dalam RM3,000. Untuk seorang student, RM3,000 sangat besar. Sangat besar. Saya tidak minta duit belanja daripada ibu bapa saya selepas saya keluar daripada jagaan mereka pada umur 15 tahun untuk bersekolah di Johor Bahru. Saya duduk di asrama Felda kerana ibu bapa saya orang Felda dan saya belajar di sana bersama anak-anak Felda yang lain. Dan alhamdulillah SPM saya cukup baik untuk saya enroll kursus kedoktoran di semasa itu dengan beasiswa Commonwealth, special selection. Tetapi ibu bapa saya tidak restui untuk saya menjadi seorang doktor kerana dia cakap,
Kalau dekat UKM tu boleh lah, tapi dekat UK tak boleh. Jadi zaman dulu kalau UPU, kalau kita pilihan pertama kita dapat, kita tolak, kita tak dapat pilihan yang lain. Jadi saya terpaksa masuk enroll sekolah engineering 2 tahun dahulu persediaan, dan 2 tahun lagi, sebenarnya dia 2+2. 2 tahun saya belajar di Malaysia, 2 tahun lagi saya akan sambung pelajaran saya di universiti ternama di UK. Itu janji sponsor, iaitu Telekom Malaysia. Terima kasih. Namun, ibu bapa saya tak tahu. Saya mengambil kesempatan atas buta hurufnya ibu bapa saya. Saya hanya kata, ini dekat Melaka je. So memang MMU ketika itu, nama MMU belum wujud. Nama dia Institut Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat, ITTM. Jadi 2 tahun saya buang masa di situ. Tak sampai 2 tahun, lepas 1 tahun, pasal mak bapak saya tak tahu saya lepas 2 tahun nanti saya kena pergi overseas kan. Jadi lepas 2 tahun saya dah akan bagi tahu dia saya ada 2 tahun untuk fikir macam nak cakap dekat ibu bapa saya. Kalau dia tak setuju, saya akan cakap dah tak ada pilihan mak. Tapi itulah tak berkat. Lepas 1 tahun, ekonomi gawat. Telekom tak nak hantar saya pergi luar negara lagi. Dia nak buat universiti di sini. Nama dia Universiti Multimedia. Dengan perasaan yang hibah, dengan kecewa seperti gelas terhempas ke batu, kaca berderai beribu-ribu. Lalu saya bawa diri, saya tulis surat kat sponsor, boleh tak saya tukar masuk arts? Sebelum tu arts tak ada, tetapi bila nak buat universiti, dia perkenalkan media arts. That was the first time saya mengikut kata hati saya. Saya dari kecil cari duit, jadi usahawan dengan arts. Korek terowong tu pun arts juga. Dan daripada situ hidup saya bermula dengan mod dan cara yang lain. Daripada seorang yang bertali leher, hari-hari pakai baju kemeja, kena setreka sampai tajam tepi, rambut sikat tepi, belah pakai tenco, pakai seluar slack, bertukar menjadi seorang yang ranggi kan? Awak tak tengok gambar saya masa tu? Kalau tengok, saya rasa saya boleh masuk Akademi Fantasia. Cuma tak tentu dia menang. Ataupun mungkin disqualified. Okey, abang technician minta tolong mainkan satu wayang. Tajuk dia Sitai. Wayang ini bertajuk Sitai. Sitai ini panggilan di universiti. Nanti nanti lu jangan on lu. Standby je. Sitai ni pun masalah juga. Okeylah, selingan sikit. Orang kampung tiba-tiba dulu masa sekolah nak jadi pengawas tak dapat. Apply pengawas cakap tak cukup tinggi. Tu apa kena mengena pengawas dengan ketinggian? Kalau anda semua bakal guru-guru besar ataupun bakal ketua pengawas, dah terlambat ketua pengawas, jangan buat macam itu dekat anak murid anda. Jadi kita ni macam orang kampung yang teringin sangat nak pergi sekolah pakai necktie, tapi tak merasa. Tingkatan 4 tak ada, tingkatan 5 tak ada. Jadi bila masuk dekat masuk je pre-U, dah tulis kat situ, okey pakai dress code, pakai baju kemeja dengan necktie. Oh semangat. So hari ini enroll, besok paginya ada satu program. Pagi-pagi semua orang dah berkumpul. Jadi saya tak tahu macam mana bukan terbangun lambat, beratur kat toilet lambat.
Jadi saya antara orang terakhir turun. Tetapi saya turun-turun dengan penuh semangat, dengan necktie apa semua tu. Okey, turun, beratur. Tapi semua orang ketawa pasal semua orang pakai tracksuit. Daripada itu orang panggil saya Sitai. Kita tengok wayang dia. Buat apa tu? Lagi sikit. Dewa. Lagi sikit. Lagi sikit. Oh, laju gila bos takut. Selesai nanti aku nak pergi foto. Wow. Tak best. Aku doktor lagi. Oh, belagak. Aku boleh nak jadi pilot. Boleh naik kapal terbang. Lepas tu, aku nak ngorak awak yang cun-cun. Kau pula tak? Aku nak jadi fotografer. Cing-cing. Aku nak jadi fotografer. Kau tahu apa fotografer tu apa? Kau tahu ke? Tahu? Apa? Boleh ukur gambar ayah. Boleh ukur gambar pengantin. Boleh ukur gambar kawan-kawan. Memang tak ada kelas pun. Malahlah layang korang. Belajar lah tu. Tak, jangan pergi. Tak, marilah. Tak. Adik. Sini. Nama siapa? Nama saya tak ada, Cik. Hari-hari datang sini suka kamera ke? Suka sangatlah, Pakcik. Wah, cantiknya kamera ni, Pakcik. Kamera ni kalau adik nak, pakcik bagi RM500. Mahal sangatlah, Pakcik. Adik ada berapa? Kalau saya pecah tabung saya, mungkin ada 100 lebih je, Pakcik. Tak apa, macam ini. Kamera ni pakcik tak jual kat orang lain. Besok adik datang bawa tabung adik. Kemudian hari-hari adik masukkan duit dalam tabung tu. Bila cukup, kamera ni adik yang punya. Ya ke, Pakcik? Ya. Macam tu saya tak pergi dulu ya, Pakcik. Bukan, Pakcik, ni tabung saya. Okey, mulai esok adik datang masukkan duit setiap hari. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu.
ukur gambar bapak banyak-banyak? Bapak, bapak dengar tak? Bapak, oh bapak. Ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Mana? Itulah dia, kita bawakan secara langsung daripada ni apa ni, ada span, ada fu. Span apa benda? Ni ha? Oh, Fakulti Pendidikan. Oh, span. Tajuk ceramah dia hari ini ialah bagaimana dengan sistem ataupun konsep wakaf kita mampu untuk bina bisnes kita sendiri. It's not hard, ya. Saya nak tunjukkan sedikit je. Sebelum ni orang Islam baca Quran kadang-kadang buat lagu saja. Nak masuk tilawah Quran, musabakah, tapi kadang-kadang maksudnya ataupun pengertian di sebaliknya mereka tidak kisah, tidak ambil. Jadi konsep wakaf adalah satu perkongsian pintar. Kalau zaman dahulu orang panggil dalam Arabnya wakaf, tetapi dalam zaman sekarang orang panggil smart partnership. Tapi apa yang kita lihat, that is actually konsep. Bukannya nanti orang akan report kepada saya, fakulti agama ke, semua cakap, ni Saiful Nang ajaran sesat ni. Mana ada wakaf smart partnership? But the concept is, hari ni saya nak bagi tahu, kalau satu row ini semua nak buka satu company. Saya jauh pada mikrofon. Okay. Kalau satu row yang ini semua nak buka syarikat, contoh ya, nak buka syarikat, tapi tak ada modal. Ini selalu terjadi. Modal tak ada. Macam mana nak berniaga? Modal tak ada. Tadi saya nak habiskan cerita tadi panjang lagi. Saya mungkin perlukan 10 ke 20 minit lagi kalau nak habiskan cerita sampai ke peringkat sekarang saya berniaga. Tadi baru sampai sekolah menengah je kan. Okey. Saya juga di universiti pun saya dah buat bisnes. Orang lain convocation minta sponsor daripada penaja-penaja. Saya buat convocation di Universiti Multimedia, kan, MMU spend untuk kita punya program is only RM10,000. Tetapi saya buat dia sampai saya returnkan dekat finance MMU not 10,000. 10,000 tu sebenarnya dia bagi, memang dia nak dispose saja, tapi kita return RM30,000. Because university does like people like this.
Dia nampak kalau ramailah orang macam Saiful Nang ni untung company. Why? Because sometimes you just don't take business seriously. Because sometimes why you are thinking that business is so difficult? Awak nak ambil satu lori sewa, harga RM300 sewa lori 1 tan untuk bawa beli bunga daripada Cameron Highland, bawa turun ke bawah, kos bunga tu saja RM5,000 dan awak boleh jual completely, habis semua modal RM6,000, awak buat sendiri, gubah semua tu, jual bunga saja. Pasal kita kan organizing committee, jadi kita block, orang lain tak boleh jual bunga. Kita saja yang boleh jual bunga. Fair kan? Pasal kita yang buat kan. So, bunga semua beli daripada kita. So then that 5,000 makes 30,000. Logic? And how does we get that 5,000? Kan? MMU bagi, universiti bagi, so only 10,000. 5,000 lagi nak dapat mana? Kalau 5,000 kat situ kat bunga saja, lain semua tak jalan. Jadi, apa yang kita buat ialah konsep berkongsi. Ramai orang-orang usahawan, dia suka ada makan sebuah pie kecil, tetapi the whole pie, bukan pie, muffin kecil 200 gram yang dia boleh makan seorang-seorang, berbanding dengan sebuah kek yang besar 20 kilogram punya besar yang kena makan 10 orang. Bila divide by 10, seorang dapat 2 kilo, yang ini divide, tak payah divide, muffin divide tak ada, baru 200 gram. You are sharing something small tetapi it's growing. Jadi konsep wakaf yang saya masukkan ialah, hari ni kalau ada 10 orang nak buat bisnes. Contohnya, kalau konsep wakaf, contoh saya sekarang, kita ni wakaf di Rumah Pengasih Warga Prihatin ialah sebuah rumah. UKM pun ramai yang banyak kali dah pernah pergi sana, buat aktiviti, buat CSR, ada juga buat research, PhD, dissertation on and all that dekat Rumah Pengasih Warga Prihatin, Kajang. Apa yang mereka lakukan ialah, setiap kita ada 20 co-founders, saya salah seorang daripadanya, dan kita tubuhkan pada tahun 2005, iaitu semasa umur perniagaan saya hari ini berumur 1 tahun pun belum sampai. Tapi kita dah mulakan perniagaan, dah mulakan rumah kebajikan itu tanpa meminta derma dari sesiapa. 20 co-founders, everybody are putting the money into one pool, and that's the money that we use. Contoh paling mudah, mungkin susah nak faham. Kalau ada 10 orang di sini dan setiap orang ada 10 buah kereta, kemudian saya pun letak, okey, ini kereta saya, kunci dia kat sini, kemudian siapa nak pakai, pakai. Antara kita ni siapa yang nak pakai kereta ni, pakailah. Dan bila awak nampak, oh, macam tu saya ada lori tapi okeylah, saya pun nak, siapa nak pakai lori saya, pakailah. Dan ada pula yang ada kereta kecil je, oh, siapa nak pakai kereta saya pun pakai. Tapi bila the whole 10 people is doing it, am I losing one car or I'm getting 10 cars? Am I getting 10 cars or I'm losing one car? Yes, I got 10. At any particular one time, I can only drive one car. I tried very hard to drive more than one car at one time, but it never happened. Jadi hari ini saya ada bawa anak-anak Rumah Pengasih Warga Prihatin dengan saya. Ada 4 orang baju biru depan ni. Berdiri, Ali, Hamdi, Okid dan juga, alah, nama pendek apa ya? Nama panjang ingat. Okey. 4 orang. Nama. Ini anak-anak saya di Rumah Pengasih Warga Prihatin. Mereka mendapat pendedahan awal tentang, mereka ni minat tentang public speaking. Mereka suka nak dengar ceramah-ceramah dia. Jadi tak ada, saya terpaksa tunjukkan
ketidakbaikan saya lah dalam menceramah orang kan, supaya sedikit sebanyak mereka nampak, oh ayah saya full buat macam ni, I should be better. Macam itulah, nanti dia akan improve. Okey, terima kasih. Okey, Dania dan juga Hamdi dan juga Ali. Okey, itu sedikit sebanyak. Kalau nak cerita lagi in detail, you please welcome to Rumah Pengasih Warga Prihatin. You can ask any of us, then they will answer pretty much the same. Okey, saya ada rasa 5 minit lagi tak? Tak ada? Tak ada? Okey, jadi saya nak tunjukkan mungkin penyudah sikit ni. Saya nak, okey, 2 minit ada? 2 minit. Okey. Saya kena cakap laju-laju. Okey, sekejap. Lepas tu masa sekarang ni alhamdulillah saya dah dengan minat saya dalam fotografi, saya buat sebuah syarikat dan daripada tahun 2004, dan kemudian dia berkembang. Dia berkembang daripada modal RM90 sehingga mencapai cumulatively 2 million kan, sampai 2 million, a million reach in 2 years time, dan kemudian it start growing, and in 2011 it start to spread and expand the horizon into a few other industries. Dan pada tahun 2011 juga kita wakafkan keseluruhan keuntungan itu kepada keuntungan kumpulan syarikat Colours of Asia Sdn Bhd kepada Rumah Pengasih Warga Prihatin, supaya kita nak nampakkan satu pendekatan, satu model bahawa sebuah rumah kebajikan tidak sepatutnya bawa tabung minta duit daripada orang. That's the least we can do. Okay, jadi alhamdulillah the business is getting okay. Saya nak tutup dengan satu movie pendek je, lebih kurang 2 minit setengah, tapi saya seminit. Tajuk dia, ini sebenarnya salah satu lagi sebab kenapa kita berada di sini. Macam tadi Datuk dah bagi tahu, ingat ibu, keberkatannya daripada doa ibu apa semua tu. Saya nak sempena hari ibu yang tak tahu bila lagi, saya pun dah lupa. Hari ibu hari apa, bila? Bulan depan sebenarnya hari ibu yang just around the corner. Mungkin boleh tengok video ini, dan ini juga pesanan khidmat masyarakat daripada saya untuk anda semua. Tetapi technician kena tengok sampai habis, sampai kepada dia punya ending title dia. Kalau belum sampai ending title, dia tak boleh di end, jangan stop. Itu dia Carnation dari Aji. Dipersilakan. Okey bang. Okay. Terima kasih banyak. Lain kali datang nak beli bunga lagi. Hello, Enam Floral. Oh, mak. Ada apa? Susahlah mak. Banyak kerja ni. Ni kedai nak tutup ni, nak hantar bunga lagi ni. Macam-macam lah. Nantilah, nanti Alung call balik. Nanti Alung call balik. Okey, Assalamualaikum. Cik apa, Dik?
set bunga bang. Girlfriend Taklah, untuk mak saya. Oh, untuk mak. Kalau untuk mak, biasanya orang bagi bunga ni. Ni, bunga carnation. Berapa bang? Ini kalau 3 ni dalam RM2.5. Tak apa adik, abang bagi free lah. Abang pun dah nak tutup kedai dah ni. Terima kasih bang. Sama. Adik datang sini naik apa tadi? Jalan kaki bang. Nak pergi mana? Saya duduk kampung seberang. Oh, kampung seberang. Macam gini, apa kata adik tumpang abang? Abang pun ada nak hantar barang kat kampung sebelah sana. Boleh? Terima kasih bang. Okey. Nama siapa, Dik? Oh, beli bunga ni untuk hari ibu lah ni, Haji. Oh, untung Mak Haji dapat anak macam ni. Baguslah, Haji. Ayah kerja mana, Haji? Bang, berhenti kat sini bang. Ada apa? Mak saya kat sini. Sabarlah, Haji. Setiap yang hidup tu pasti akan pergi. Ni abang ada bagi sikit duit belanja tu, Haji. Terima kasih bang. Mak, Alung balik rumah sekarang. Assalamualaikum. Kenapa kawan kamu tu? Taklah mak. Kalau jumlah balik, air pun dah sendiri dah. Mak nak pergi kerja lagi. Nah, ni belum untuk mak. Selamat hari tu. Ingat juga family dia. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Encik Saiful Nang dan Datuk Kapten Jaafar. Dia yang last tu Dia kena tahu semua Maksudnya kita jangan buat perception sendirilah. Dia kalau saya dengan anak saya, ni saya takut saya pun ambil masa lama ni. Saya tak jadi tanya soalan. Kalau ikut kitanya atur cara, saya kena tanya soalan. Saya takut saya tanya soalan, saya nak bagi ulasan sikit dulu. Saya bagi peluang untuk pelajar tanya soalan. Jadi saya dengan anak saya pun saya sebut, saya kata jangan agak-agak, pastikan. Kan? Maksudnya tadi dia agak-agak kan. Dia bagi duit lah apa semua. Okey, kena pastikan. Jadi terima kasih kepada kedua-dua penceramah. Saya tak nak ulas tu. Mungkin saya ulas kemudian lah kalau ada masa. Jadi saya buka kepada soalan. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya banyak ni saya catat ni. Ada soalan? Fakulti Undang-Undang mana? Undang-Undang, tak nak soalan? Jual barangan yang halal dan haram. Tak nak tanya soalan? Okey, saya buka. Siapa? Soalan pertama.
Tak ada soalan? Okey, 1, 2, okey, ada yang bergerak tak? Angkat tangan, kalau nak angkat tangan. Kalau tak saya salah sangka ni. Tanya soalan tu? Okey. Bukan tanya soalan. Okey, saya tanya soalan pertama boleh ya? Okey, sambil siapa yang nak tanya soalan tu fikir ya. Saya ada satu soalan lah untuk Datuk Kapten Jaafar. Tadi saya dah dengar antara awal tadi, ada satu benda yang saya terfikir nak tanya dengan lebih lanjut. Soalan tu berdasarkan pada ayat ataupun satu petikan perkataan daripada Datuk. If you want to be really successful, you need to do business. Okey, tu yang pertama lah. Sebelum tu, Datuk ada sebut orang biasa yang luar biasa. Jadi ada dua perkataan yang mungkin saya nak, kalau boleh Datuk ulaskan sikit. Apa maksudnya orang biasa yang luar biasa dan kena apa, kalau to be successful you need to do business. Boleh tolong ulas sedikit? Okey. Doktor, itulah kita sebenarnya semua pada saya adalah orang biasa. Sebab apa? Kehidupan kita sama. Kita ada tanggungjawab macam saya cakap tadi, tanggungjawab pada kerja, tanggungjawab pada keluarga, pada family di rumah dan sebagainya. Tapi kita perlu menjadi orang yang luar biasa dalam apa tindakan kita. Perbuatan kita, tanggungjawab kita, kita kena jadi luar biasa. Sebab apa? Kalau kita sentiasa luar biasa, hidup awak akan susah. If you are good at all time, you become a living target. This is my life experience. Bukan semua orang suka orang yang hebat ataupun orang yang berjaya. Dalam kehidupan sebenar, nanti bila awak keluar nanti bekerja ataupun sekarang dalam grouping kadang-kadang bila tengok bila you are the best student, mungkin student lain tak suka awak. Jadi to be safe in the real life, saya lebih selesa jadi orang biasa yang luar biasa. Jadi apa yang saya nak dah menjadi objektif ataupun kehidupan kita punya target in life, we must do macam saya cakap tadi itu the best. Itu masa kita untuk menunjukkan keluarbiasaan kita. Jadi kita tidak boleh hebat dalam semua perkara. Mustahil. Kita ada buat kita punya lihat diri SWOT, strength, weakness, opportunity and threat. Kita tengok apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kekuatan kita, kita tonjolkan dan gunakan. Kelemahan kita, kita perbaiki. Dan apa opportunity kita ambil, tetapi jangan memijak orang lain. Itu orang luar biasa. Orang yang biasa-biasa ni dia naik dengan memijak orang lain. Orang yang luar biasa, dia naik atas daya usaha sendiri, atas inovasi sendiri, atas usaha sendiri. Itu orang luar biasa pada takrif saya lah. Dan saya pernah menjadi orang yang luar biasa sentiasa. Dan saya jadi living target. Jadi saya gunakan ini untuk perubahan. Dan yang perkara kedua tentang saya mengatakan actually if you want to be successful, you have to do business. Itu melalui pengalaman hidup saya lah. Sebab apa? Saya sebenarnya mak saya pun orang business woman actually. Saya pergi sekolah dulu pun, tapi saya tak consider business lah. Mak saya jual nasi lemak. Kalau dulu kalau orang Johor tahu dalam kedai kopi dia ada kedai corner tu nasi jual nasi lemak ataupun jual makanan. Itu style Johor punya kedai kopi. Dan mak saya berniaga situ. Kemudian sampai dia boleh buka kedai sendiri melalui mara kan. Dan saya pergi sekolah selalu saya akan bawa 10 bungkus nasi lemak. Saya buat 10 bungkus, saya adalah kawan-kawan saya dah book kan. Kadang-kadang pecah dalam tu habis buku. Tapi maknanya dalam umur itu kita belajar juga kan. Ini bisnes kecil-kecil lah. Dan dekat sekolah selalu dia kata murid-murid tak dibenarkan berniaga. Tapi kita berniaga. Tetapi berniaga mak saya hanya cukup-cukup lah untuk makan anak-anak and all that. Maksud saya generasi yang pertama untuk berniaga. Motif saya berniaga supaya anak saya nanti insya-Allah target saya dia tidak payah minta kerja dengan orang lain.
Itu matlamat saya. Jadi nanti awak kena buat matlamat juga. Awak berniaga ni untuk jadi apa? Supaya awak merdeka. The normal way of merdeka, kita belajar, bekerja, pengalaman, lepas tu jadi usahawan. Itu cara tradisional. Cara moden, kita belajar, lepas belajar terus jadi usahawan. Pilih apa yang kita nak buat. Failure is nothing. For a businessman, failure tidak ada masalah. Jadi kita kena berani. Kalaupun awak tidak menjadi usahawan, tapi jika awak ada minda usahawan, awak punya ranking untuk diambil kerja adalah lebih tinggi pada orang biasa. Kalau saya interview kata orang untuk nak bekerja dengan saya akan kaji orang ni, dia ada tak minda usahawan, ataupun dia kerja syok dia je. Dia tidak ada foresight. Jadi usahawan ini pada saya amat penting. Kalau tidak, takkanlah Nabi kata 90% daripada rezeki itu daripada usahawan. Jadi kita cuba, kita tengok balik apa yang kita boleh usahakan. Itu yang dipanggil sekarang ni innovation. Macam saya kata tadi, kalau saya diberi peluang, kalau saya masa dekat universiti, mungkin dekat John Moore dulu ataupun di RMIT, saya dah didedahkan, Jaafar, better you do business, man. You be the successful people and you be successful faster. Mungkin saya dah jadi businessman lebih awal. Tapi saya tidak pernah menyesal sebab saya cakap, the beauty about bila awak menjadi seorang businessman atau businesswoman, you are an independent person. You chart your destiny actually. Awak adalah orang yang merdeka. Siapa tak mau merdeka? Kita yang merdeka. Jadi pada saya, kalau awak mula awal, awak akan berjaya awal. Masa dia mudah. 5 tahun, if you are not successful, you have to work harder lah. Sepatutnya 5 tahun successful. 10 years, you must be very successful. Sebab apa? Dia punya cycle of business up and down 10 tahun. Saya dah bercimpung sekarang 20 tahun dalam bisnes. Jadi saya always preach, my mission now, bukanlah saya kata saya dah terlampau berjaya, tidak. My mission now is actually to create more successful people. To create more successful people. Kalau saya tidak berjaya, melahirkan lebih ramai usahawan ataupun orang berjaya, maknanya saya tidak berjaya. Itu saya punya KPI. Macam jugalah lecturer kan, kalau tidak dapat melahirkan student-student yang cermelang, dia tidak berjaya. Saya pun begitu. Bila saya dalam Petronas, semua eksekutif yang orang kata tidak boleh menjadi pengurus, tidak boleh jadi pengurus besar, orang-orang ni saya ambil. I coach them, I mentor them, and I give to make sure that they are more successful than me. Dengan melakukan ini, saya menjadi orang yang lebih berjaya. Itu saya kata, jangan kita fikir bila kita memberi kita akan rugi. Itu adalah satu anggapan yang sangat silap. Dan kita perbetulkan daripada sekarang. The more you give, the more you get. Dengan saya mendidik budak-budak yang kata ni write off ni, sekarang ni dah jadi pengurus besar di Petronas. I can walk into Petronas anytime. Dia orang akan jumpa saya. Not because of my position, because dia menghormati ataupun dia berkenang budi dengan apa saya buat. Saya dah berhenti Jabatan Laut. Saya berhenti Jabatan Laut tahun 89. Hari ini kalau saya pergi ke Langkawi, pegawai laut di Langkawi akan keluarkan kereta, dia suruh kereta masuk saya. Kalau saya pergi ke Lumut, dia akan keluarkan kereta dia, Datuk duduk park sini. Bukan kerana saya Datuk, bukan kerana saya berjaya, tidak. Kerana masa saya kerja di Jabatan Laut, saya pastikan dia orang ni semua ni, yang tidak ada kerja ni, belajar, ambil periksa, supaya sekarang dia berjaya. Jadi saya beranggapan, awak semua pun macam itu juga. Semua graduan, bakal graduan ini, hendaklah mengambil prinsip yang sama. Sebab apa? Ini prinsip yang proven. Jadi saya minta cuba fikir balik ni.
dan fikir balik apa yang saya cakap. Dan 5 tahun akan datang, kalau awak mengambil tindakan hari ini, buat your business plan, 5 years, 10 years, mungkin 5 tahun lagi akan datang, kalau saya ada lagi, kita akan sit down dan tengok apakah betul atau tidak apa yang saya cakap. Sebab apa? Ruang dan peluang sentiasa terbuka. Cuma kita nak ambil peluang ataupun tidak. So I still hold to my principle that I think my mission is very important. My business is Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? I said, if I target my business, okay, I tell my GM, cakap dia, saya nak business ni tahun depan 1 juta. Alhamdulillah Tuhan bagi saya 2 juta. Kenapa? Sebab, macam saya cakap tadi, we keep giving. Saya seronok sekarang memberi. Saya tak boleh jadi hafiz, saya terjadi 5 orang menjadi hafiz. Saya tak boleh nak membeli anak yatim macam sahabat saya, tapi semua di rumah anak yatim di sekeliling Bangi, kita akan visit every year, kita akan bagi dia punya question. Itu kita buat. Isteri saya presiden usahawan wanita. Jadi saya bantu dia, apa projek-projek usahawan wanita, saya finance. Itu kerja saya. Jadi saya melihat sini, Alhamdulillah lah kita diketemukan dalam keadaan ini. Tapi kita catch the moment. Sebab saya dengan sahabat saya ni daripada Liverpool. Dia dekat Liverpool, our famous song is You Never Walk Alone. Maknanya, kalau kita pegang prinsip tadi, you will never walk alone. You always have a friend because you keep giving. Thank you. Okey, ada Liverpool ni? Tak ada Man U kena keluar. Apa? Moyes ni. Okey, saya tanya soalan dan saya dapat jawapan benda yang dah lama saya terfikir. Ni berkenaan dengan Datuk dan Datin lah kan. Saya tak apa yang saya sebut pasal Datuk nak sebut kan. Saya bila dalam sesmed, saya tak perasan ada Datin. Orangnya biasa saja, tetapi rupanya luar biasa. Sama lah, maksudnya saya faham maksud Datuk cakap, dan saya hari ni saya dapat jawapan dia. Orang biasa tetapi luar biasa. Kalau saya tak nak tunjuk siapa Datinnya, tapi orangnya biasa tapi rupa-rupanya luar biasa. Dan saya bila tengok balik apa-apa kegiatan, rupanya baru saya tahu Datin juga terlibat banyak dengan program usahawan wanita. Jadi untuk wanita boleh jumpa lah. Boleh kita kenalkan tak boleh? Boleh. Okay, Datuk beri kebenaran. Boleh Datin Norizan. Datin Profesor Madya, Datin Dr. Norizan. Okey, untuk para wanita. Siapa yang wanita lah kan? Yang nak separa wanita jangan. Para wanita boleh jumpa dengan Datin. Kan? Boleh? Dan ada EWA. Kan? E kecil, W, A besar. EWA. Cari di internet. Okey, ada soalan saya buka. Saya janji insya-Allah dalam pukul 4.45, ada 6 minit lagi. Ada soalan? Okey, daripada Fakulti Pendidikan, betul? Okey, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bertanya kepada Encik Saiful Nang, siapa yang mendorong Encik untuk mengekalkan kejayaan dalam bidang usahawan ini? Betul, bagaimana pula pelajar seperti kami nak berjaya seperti Encik Saiful, kerana kadang-kadang kita nak mulakan satu perniagaan tu ada je orang berkata macam kawan-kawan akan sindir kita kan. Jadi buat kita jadi down. Okey, bagaimana cara nak atasi masalah tersebut? Terima kasih. Okey, soalan seterusnya kita kumpul dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zana Asnaik Ashraf. Saya mewakili Fakulti Undang-Undang. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Datuk Kapten Jaafar Lamri. Okey, ini adalah satu perkara ataupun soalan yang keluar sikit konteks daripada bidang keusahawanan. Seperti kita tahu, bidang keusahawanan ini bukan saja kita berniaga dan mengaut keuntungan. Namun soalan saya kepada Datuk adalah bagaimana Datuk dalam kapasiti Datuk sebagai seorang CEO
memimpin orang-orang yang di bawah Datuk. Bagaimana Datuk memotivasi diri mereka supaya keinginan mereka itu separa dengan keinginan dan keinginan dan hasrat Datuk lah untuk berjaya. Jadi soalan saya, macam mana Datuk sebagai seorang pemimpin memotivasikan pekerja-pekerja Datuk? Sekian, terima kasih. Okey, saya rasa yang tu je. Ada lagi? Masa tinggal 3 minit. Soalan terakhir. Nanti jawab 1 minit seorang lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anira Syafiqah dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okey, di sini masakan belajar CHESMAT tu kita ada menubuhkan satu company. So, company kami decide nak buat tote bag. And then untuk merealisasikannya, kami sungguh-sungguh mengadakan perniagaan tu. So, persoalannya, kami menjualkan tote bag tu secara online. Adakah ia perlu berdaftar atau tidak? Okey, terima kasih. Di kesempatan ini juga saya ingin promote lautlah IG kami, Instagram kami iaitu T-Bag by Engineers. Thank you. Dia soalan ketiga ni saya confuse Dia nak promote ke apa? Bukan promote Ni Dr. Nurgaini ni student ni tak boleh tolak ni. Okey, saya bagi masa seminit seorang masa kita agak terhad. Saya mula dengan Encik Saiful Nang untuk soalan pertama. Okey, jawapan saya ringkas untuk soalan pertama tadi. Yang mendorong sebenarnya kalau ikutkan ibu saya, walaupun dia miskin, tetapi ibu saya sentiasa mengutamakan orang lain melebihi diri dia sendiri. Jadi saya membesar dengan cara itu. Sebab itu kalau tengok cerita tadi, Sitai tadi itu, bagaimana actually saya buat saving. Saya swap je cerita tu, sebenarnya karakter bapa tu sebenarnya mak. Dan cerita je, instead of camera, sebenarnya sebuah komputer. Tetapi dua-dua plot cerita, jalan ceritanya sama. Jadi saya kita pun terdidik secara begitu apabila kita merasakan keutamaan itu sebenarnya melihat kepada orang lain juga, bukannya untuk diri sendiri. Yang diri sendiri sekadar kecukupan, walaupun saya tidak akan ditangkap kalau saya sign sebuah cek untuk membeli sebuah Lamborghini pada hari ini kerana itu duit saya sendiri, tetapi saya lagi masih memakai seluar jeans harga RM13 daripada Tesco. Dan biar yang saya rasa saya selesa dengan itu, tetapi yang lain itu kepada satu, pembangunan perniagaan, keduanya kepada yang memerlukan. Dan sekiranya ada orang kawan-kawan awak pandang serong ataupun memandang awak pelekehkan perniagaan awak, jangan kawan dengan dia. Itu saja, terima kasih. Okey, saya serah pada Dato' Jaafar untuk soalan nombor 2 dan kalau sesuai nombor 3 sekali. Sebenarnya perkara yang amat penting sebagai CEO ataupun owner ataupun entrepreneur adalah mempunyai kaki tangan yang percaya kepada kita. Visi kita, misi kita, dia percaya. Dan satu lagi, kita kena jelas dan terang dengan kaki tangan. Yang paling penting pada saya sebenarnya, basic qualification pada saya tidak begitu penting. Yang penting sebenarnya seperti yang tahu adalah attitude, keinginan untuk belajar. Sebab tu saya terangkan tadi, sebenarnya kita akan belajar dan terus belajar sampai mati. Sebab saya sendiri pun tengah belajar. Jadi saya sentiasa, staff saya sebelum saya bagi kerja, saya akan pastikan dia mempunyai ilmu, saya cakap tadi tu. Ilmu, skill dengan experience. Lepas tu baru kita bagi tanggungjawab. Dan kita tidak boleh, as a leader, saya dilatih bila dalam keadaan krisis ataupun masalah, saya mesti duduk di depan. Dengan cara ini, barulah saya dapat mendidik dan memotivasikan staf saya supaya dia tahu bila kita dalam keadaan
menjalankan kerja, lakukan terbaik. Sebab apa? Bos pun buat macam tu. Kalau dia kena kerja malam, saya pun akan keluar. Kalau dia kena buat kerja yang susah pun, saya akan ikut. Lagi satu, yang penting, bila kita harapkan pekerja kita melakukan yang terbaik, tapi kita mesti bagi juga yang terbaik kepada dia. Ini saya lakukan, pekerja saya semua ada macam profit sharing dengan saya. Kalau dia buat katakan project management, saya akan pastikan 10% daripada saya punya profit tu akan pergi pada dia sebagai bonus direct, supaya dia motivated. Maknanya he knows that kita jangan bos je buat duit berjuta tapi dia tidak dapat. Jadi kita kita kena reward dia. Lagi satu, kita innovate. Saya ada 10 orang highly technical people yang gaji dia dulu 15,000 sebulan. Dan separuh daripada dia ni dulu kerja sebagai pengurus di Petronas. Dan mereka berhenti Petronas, join saya. Petronas adalah company yang hebat, yang saya sendiri tak sanggup berhenti. Tapi dia berhenti. Tapi apa saya buat? Saya innovate kerja dia, tambahkan tanggungjawab dia, supaya dia boleh dapat setiap bulan 30,000. Dia tu sebenarnya partner saya. Seorang yang daripada gaji 15,000 tu, bila dia masuk kerja dengan saya hantar dia training and all that, take more responsibility. He is earning now 30,000 in average a month. Kalau peak period, insentif, kadang-kadang dia dapat gaji lebih daripada saya. Saya perlukan 20,000 sebulan lah katakan. Ada masa dia dapat 50,000 sebulan. Lebih daripada CEO yang ada. Jadi ini cara kita nak motivate. We must treat our staff as your partner. In reality tau, banyak orang cakap yes partner, tapi they will tu kan. Sebenarnya kalau kita treat our staff as a partner, we share profit dan kita bagi ruang untuk dia, saya percaya dia akan setia dengan kita. So that's the and the best of my staff will become my partner. Staff saya yang hebat, yang muda lah. Kalau sebaya dengan saya tak mau. Sebab apa? Saya pilih staff saya yang muda, yang mana yang hebat. Saya akan buka satu bisnes, he will become my partner. So 3-4 bisnes saya sebenarnya partner saya semua anak-anak muda. So kalau kat sini ada yang terror hebat tu, bolehlah jumpa Datin. Kalau lulus dia baru jumpa saya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dato' Jafar dan Encik Saiful. Soalan ketiga tak jawab, saya jawab sendiri ya. Nak buka bisnes, kalau saya nasihatkan daftar lah. Bukan susah, nak daftar bukan susah. Saya sendiri pun senang pergi. Nak cepat memang ada tempat yang cepat. Enterprise paling senang. Saya rasa ini dalam kelas Simi boleh jawab lah. Bawa RM70. Kalau saya pergi Seremban, saya suka pergi Seremban. Tadi Datuk kata ada mak niaga kecil dah lama buka kedai. Saya bagi tahu pelajar saya kat Seremban ada satu. Saya suka pergi Seremban pasal kedai tu dia mula dengan kecil dan sekarang ni dia buka satu gerai yang saya anggap gerai satu Malaysia lah. Dia jual cendol saja dekat Seremban. Cendol saya tak nak bagi tahu nama lah, promotion untuk dia buat apa. Tapi sebenarnya sedap dan ramai orang. Jadi saya rasa setakat itu aja. Saya janji pun dah lebih 3 minit. Terima kasih pada Encik Saiful Nang yang memberitahu cerita daripada kecil sampai besar. Tak sempat kita nak dengar sampai habis. Dan saya rasa itu motivasi bagaimana orang yang susah dan tak menukar identiti masih lagi walaupun dah berjaya. Dan kepada Datuk Kapten Jaafar masih mengekalkan orang biasanya tetapi luar biasa. Dan pengalaman kedua-dua beliau amat-amat diperlukan dan kita bukalah pelajar yang ingin masih lagi nak berbicara, kita boleh dalam kelas-kelas Simi kita. Saya rasa sekadar tu. Saya serah semula pada MC kita pada hari ini, kepada Profesor Madya Dr. Razina. Terima kasih dan Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada dua ahli panel dan juga moderator yang mengendalikan majlis kuliah umum pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madya Dr. Nurgaini untuk mengiringi Profesor Madya Dr. Rosila Hassan ke atas pentas untuk memberi token penghargaan.
Token diberikan penghargaan sebagai tanda terima kasih kepada panel pertama kita iaitu Datuk Kapten Jaafar. Terima kasih Datuk. Dan seterusnya kepada Tuan Haji Saiful Nang, panel kita yang kedua. Terima kasih Tuan Haji. Dan juga untuk moderator kita pada petang ini iaitu Dr. Ibrahim Muhammad. Terima kasih diucapkan kepada PM Dr. Nurgaini dan juga PM Dr. Rusila Hassan. Para pelajar yang dihormati sekalian dan juga sidang hadirin, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada panel kita, kedua-dua panel kita. Untuk itu sila berikan tepukan yang gemuruh. And also terima kasih kepada para pelajar yang sanggup menunggu setia daripada pukul 2 suku tadi saat awal saya datang sehingga dah hampir pukul 5. Alright, thank you for being here. Now, dan juga terima kasih sekali lagi kepada mereka, panel-panel yang sudi berkongsi pengalaman dan pandangan, memberi motivasi dan inspirasi serta bercerita mengenai pengalaman dan pelibatan mereka dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Diharap kuliah umum yang kedua ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya kepada semua pelajar tahun 1. If I may just recap back before you guys go back to your respective colleges. Alright, kalau kita lihat kembali apa yang Datuk Kapten Jaafar mengatakan, that you have to be the best student and you have to start now. It's never, you don't have to wait until you dah habis belajar and what not. Untuk jadi seorang usahawan, mulakan sekarang. You lihat pengalaman Tuan Haji Saiful yang juga berkait rapat, dia mula daripada umur dia 7 tahun. It may be silly to some people, but no. And having said that, you must be inspired by these two people up on the stage. You know, Tuan Haji, he acknowledges he was dyslexic, right? And that doesn't defer him from becoming a successful person today. And Datuk Jaafar, also the hardship that he has gone through. So kepada pelajar yang rasa like Tuan Haji katalah, kalau kawan tidak menggalakkan, forget them. Okay, so be the best student in whatever that you do and also balance your life. Right, itu kata-kata yang telah diutarakan oleh kedua ahli panel kita. And the key thing is of course usaha dan juga sedikit creativity. Oleh itu, saya mewakili seluruh warga SESMAD memohon 1000 kemaafan andai kata terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Dan dengan itu, sekian, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.